guys, ini adalah SRK 450 RR. Harga dia RM25,888. Jom kita tengok apa yang ada kat motor ni. Lepas tu kita tengok test ride macam mana perasaan dia bawa motor ni. Motor ni beza dia dengan SRK 250. Adik dia tu harga dia beza dalam 4,000 sahaja, tapi yang pun dapat motor dengan kuasa lebih kurang 76 horsepower yang mampu dikeluarkan pada 16k RPM. Talking about impressive figure motor ni. Dia punya design sebenarnya lebih kurang sama macam dia punya adik tu. Rasanya macam pakai design yang sama je. Dia punya cover apa semua. Cuma enjin dia lebih besar lah. Tapi dia ada premium feature lah kat motor ni. Okay. Yang firstnya, untuk beza 4,000, hampa akan dapat enjin 450cc dengan fork premium daripada Marzocchi. Ada tertulis lah Brembo caliper, 4 piston radial kiri dan kanan. Tayar premium daripada CIT jenis radial, dan juga winglet untuk memastikan motor tak wheelie. Untuk extra downforce. Okay. Lepas tu untuk teknologi macam biasa, dapat dashcam depan dan juga di bahagian belakang kat sini. Okey, dia punya dashboard, kita tengok dashboard dahulu. Okey, boleh adjust rebound dengan apa kat sini, C ni, dah lupa dah apa nama dia. Okey. So boleh adjust kedua-duanya. Kat tipe clamp tak sama macam 250. Okey. Dan juga dia punya dashboard dia pun sangat terang tu waktu tengah hari, siap dengan TPMS. Untuk tangki dia, fuel tank capacity dia adalah 16.5 liter. So bawah dalam 400 km lah boleh dapat. Dan juga bahagian belakang kita dapat brake single piston daripada Brembo juga. Dan juga dia ada ABS. Keseluruhan dia, design motor ni memang sama macam yang 250. Cuma dengan perbezaan harga 4,000, hampa akan dapat monoshock daripada Marzocchi, dan juga akan dapat front USD daripada Marzocchi, brake kiri dan kanan Brembo, tayar radial, dan juga fork yang adjustable, rebound dan juga compression. Yang lain-lain semuanya sama, cuma power dia lebih besar dan lebih sedap untuk ditunggang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah SRK 450 SR. Tawaran yang terbaru juga yang akan masuk ke dalam pasaran. Okey, kita cuba sekali lagi dia punya pickup. Brake dia memang betul-betul mencengkam jiwa. Okey, kita nak try dia punya handling untuk 450 SR ni. So aku dah lama tak bawa motor yang macam ni. Okay, dia punya clutch biting point memang sedap. Dia punya clutch biting point memang sedap. Dia, aku rasa dia ada slipper clutch. Bila baik motor R&D ni, mungkin dia tak as
polish as motor yang production. So kalau nak betul-betul kita test yang betul-betul ori, baru best. Sport bike dengan badan aku yang tinggi macam ni, actually dia punya position agak nice lah. Dan power 450 dia pun taklah terlalu mengejutkan. Mari kita buat satu round lagi. Nice. Memang dah dapat confident. Memang seronok lah motor ni. Walaupun 450 lah, tapi kita dapat apa yang kita nak tu. Untuk motor yang middle weight lah orang panggil. Okey, lulus untuk sebuah 450. Okey, nice. Power dia cukup. Motor ni beginner friendly. Friendly kan? Beginner friendly. Downshift dia pun, downshift dia sedap sebab dia ada slipper. So bagi je. Okay. Ha? Quickshift tak ada. Tapi dia slipper clutch. Tapi tak perlu aku rasa quickshift. Tak payah. Ini motor untuk belajar lah. Memang best. Saya laju tau. Okay, so ni, oh sorry, adalah SRK 450RR dengan winglet apa semua, dengan lampu kat depan ni memang cantik lah. Okay, 25,888 untuk motor 450cc. Macam mana lepas abang tengok test ride? Jadi asal berbaloi ke tak motor ni, jangan lupa follow, like, share, komen, subscribe, komen banyak-banyak untuk video seterusnya. Terima kasih. Bersiaran live daripada Taizhou, China.